Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hai semua, apa khabar? Terima kasih kerana bersama-sama kami dalam siaran langsung Facebook Anjuran Pendidikan Faham pada hari ini. Saya Dr. Ain daripada Klinik Pendidikan Cameron Highlands dan saya akan menjadi hos anda pada petang ini untuk sesi live kita. Sebelum kita mulakan podcast yang sangat menarik sebentar lagi, izinkan saya kongsikan sedikit tentang sambutan Hari Gusi. Untuk makluman semua, setiap tahun pada 12 Mei, sambutan Hari Gusi disambut di seluruh Malaysia. Sambutan ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kesihatan gusi kita. Sebab apa? Kadang-kadang kita lebih fokus kepada gigi sahaja, tetapi sebenarnya gusi pun sangat penting. Gusi yang sihat membantu kita untuk senyum dengan lebih yakin, bercakap dengan lebih selesa dan sudah tentu meningkatkan keyakinan diri kita. Sesuai sangatlah dengan tema kita pada hari ini, iaitu gusi sihat, confidence level memang up. Menarik kan? Baiklah semua, pada hari ini juga kita akan terus melawat kepada sambutan Hari Gusi yang sedang berlangsung di Pusat Aktiviti Warga Emas di Raut. Di sana, rakan kita Dr. Irfan sedang bersama para peserta dan akan berkongsi tentang aktiviti-aktiviti yang menarik yang sedang dijalankan di lokasi. Jadi, jangan ke mana-mana, jom kita lihat apa yang sedang berlaku di sana. Saya serahkan kepada Dr. Irfan di Pusat Aktiviti Warga Emas Raut. Terima kasih. Terus melawat. Terima kasih jurucakap dari Seri Pentas. Saya Dr. Irfan, hos anda untuk program hari ini. Hari Gusi Sedunia disambut hari ini di seluruh Malaysia. Sambutan ini bertujuan untuk memberi kesedaran terutama kepada rakyat Malaysia tentang betapa pentingnya penjagaan gusi dalam kesihatan mulut kita. Hari ini saya nak bawa anda semua untuk kita lihat sendiri aktiviti yang sedang berlaku di Pusat Aktiviti Warga Emas yang telah disertai oleh lebih 20 peserta hari ini. Jom kita saksi. Hari ini okey, saya kenalkan Cikgu Yi. Puan Radha. Saya Kamsia binti Kamarul Zaman. Saya panggil Puan Kamsia lah. Ya, Boleh. saya boleh. Apa pendapat Cikgu tentang program hari ini? Program ni memang molek betul lah. Sebab warga emas memang malas pergi tempat untuk cek gigi semua ni kan. Biar datang sini semua dikumpulkan. Ada permainan pula, ada senamik pula, ada Encik Amir datang ada kita senaman pagi-pagi. Memang molek betul lah. Rancangan ni patut diadakan acap kali. I think it's a very good program. Hari ini seronok. Ada aktiviti senaman, cuci gigi. Pemeriksaan gigi tu kerap tak? Ada dalam setahun sekali? 6 bulan sekali saya pernah. Saya selalu pergi klinik gigi lah.
Setahun sekali lah. Setengah tahun sekali atau setahun sekali. Betul, setengah tahun sekali. Setahun sekali Jangan lah. tunggu sakit. Dah lambat dah. Tak boleh diubati dah. Kita betul. pergi sebelum dah sakit. 6 bulan. Okey, penting tak penjagaan gusi ni? Memang penting. Kalau tak jaga gusi akan rosak. Ada kuman, ada plak semua kan. Jadi akhirnya kita akan seksa je. Antara penjagaan gusi yang cikgu boleh ingat? Okey, Betul lah, tiga cara. Pertama, floss. Kedua, brush. Ketiga, gunakan interdental brush. Yang bila gosok, pastikan gosok gusi juga. Akhirnya kita mesti beli interdental. Celah-celah gigi kita nak floss juga, nak keluarkan makanan sisa taik-taik tu. Dan makanan tu. Betul lah. Akhirnya Tak gusi berdarah waktu berus gigi ke waktu makan? ya. Sebab bila kita berus gigi tu kan, kadang kalau dia berdarah, mungkin kita gunakan berus yang keras. Kena guna brush yang lembut. Soft blister. Soft blister punya, bukan yang keras. Sebenarnya bila berus tu kena perlahan-perlahan. Kadang ia tersesak masa. Kita berus kuat sangat, dia berdarah dah. Betul. Itulah cara dia. Selamat Hari Gusi. Gusi sihat, confident, level up. Terima kasih Dr. Irfan atas perkongsian dan penangan yang sangat menarik daripada saya. Wah, meriah betul aktiviti di Pusat Aktiviti Warga Emas pada petang ni ya. Ada sundan fobik, ada pemeriksaan gigi, pemeriksaan gusi dan yang paling menarik sekali, ada aktiviti cantik batik juga. Memang seronok lah sambil belajar tentang kesihatan gusi sambil beraktiviti bersama komuniti. Jadi, kepada semua yang sedang menonton, jangan lepaskan peluang. Kalau ada program pemeriksaan gusi ke, pemeriksaan gigi ke berhampiran kita, datanglah untuk buat pemeriksaan gigi dan gusi kita. Tak perlulah tunggu sakit baru nak periksa. Pemeriksaan awal ni sangat penting kalau nak pastikan gigi dan gusi kita ni sentiasa sihat. Sebab apa? Sebab kalau gusi kita sihat, confidence kita pun mesti akan up. Tak perlu. Baiklah, nampaknya masa pun sudah hampir pukul 3 petang. Jadi, kita teruskan dengan agenda utama kita pada hari ini, iaitu podcast Anda Tanya, Pakar Jawab. Sekian sahaja daripada saya buat masa ini. Saya serahkan sesi seterusnya kepada Dr. Tivia dan Dr. Hadi. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami. Terima kasih. Hai semua, salam sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke podcast Bulan Kesihatan Periodontium yang tajuk Gusi Sehat Confident Level Up. Memperkasakan kehidupan melalui kesihatan gusi yang lebih baik. Saya di sini Dr. Tivia Ramesh. Hari ini kita akan membincangkan topik yang sangat penting iaitu kesihatan gusi. Podcast kita hari ini sebenarnya bersempena dengan Gum Health Day yang disambut setiap tahun pada 12 Mei di seluruh dunia. Untuk tahun 2026 ni, kempen Gum Health Day membawa moto Gum Health Day Empowering Lives. Sebenarnya fokus utama untuk tahun ni untuk menyebarkan ilmu dan kesedaran kepada masyarakat. Bagaimana maklumat yang betul boleh membantu masyarakat mengenal tanda awal penyakit gusi dan mengambil tindakan lebih awal untuk menjaga kesihatan mulut sebahagian daripada kesihatan keseluruhan. Sebab tu tajuk kita hari ini, Gusi Sehat Confident Level Up. So bersama kita hari ini adalah pakar kita yang sangat friendly, Dr. Hadi. So pengenalan sikit pada beliau, pakar dalam bidang periodontik atas bahasa mudah, bidang yang berkaitan dengan kesihatan gusi dan struktur sokongan gigi. Beliau actually merupakan graduan sulung Universiti Sains Islam Malaysia dalam ijazah sarjana muda pembedahan pergigian pada tahun 2012 dan telah melanjutkan kepakaran dalam bidang periodontik di Universiti Melaya pada tahun 2018. Pengalaman kerja beliau juga, beliau mula berkhidmat di Sibu Sarawak sebenarnya pada 2013. Lepas tu doktor pulang ke Kota Baru Kelantan pada 2015. Masuk UM 2018 dan telah berkhidmat sebagai pakar periodontik di Sini Rawup selama 4 tahun mulai 2022.
Hampir 15 tahun juga beliau berkhidmat dengan KKM. Selamat datang Dr. Hadi. Sihat ke? Alhamdulillah, terima kasih jemput. Terima kasih juga kepada tim di belakang tabir ni. Ya, doktor. Actually, doktor, saya sangat excited nak buat podcast ni. Ya, agak setup dia sangat menarik kan. Ya, doktor. Banyak kamera Actually, mahal. I ada satu lagi, doktor. Sebenarnya, doktor yang selalu soal saya kat klinik. Hari ni saya dapat soal, doktor. Dengan podcast ini peluang saya, doktor. Ya. Alright. Ada enam, Ya, okey, doktor. Kenalan sikit, doktor. Oh, okay. Thank you sebab pengenalan tadi. Terima kasih juga jemput. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang. Betul, 15 tahun dah saya kerja. Tapi walaupun 15 tahun saya kerja ni pun banyak benda baru yang saya belajar juga. Ya. Every day, setiap tahun ada benda baru yang Perio Journal akan keluarkan, ilmu baru, kesan-kesan kesihatan baru, semua tu lah. Jadi walaupun rasa macam 15 tahun dah kerja kan, tapi sebenarnya pengalaman masih banyak lagi kena explore. Ya, doktor. Dan of course, kalau ada geng Sarawak sini, Ya. silakan. Kota Baru dan UM ataupun KL, dulu saya di Gazette di Cahaya Suria. Of course, back to our topic, Gum Health Day ni memang kita buat 12 Mei. Pada tahun ni kita punya federation, kita punya society decide yang mana 3 tahun ni kita kena bawa ilmu. Yang mana ilmu ni boleh memperkasakan kehidupan, maknanya oral health lah, bidang kesihatan. Dan kita nak supaya masyarakat kita cakna dan tahu tanda-tanda awal penyakit gusi ni. Dan tanda-tanda awal dia nanti kita akan discuss kemudian lah. Dan bila dapat tanda-tanda awal ni, jangan kita abaikan. Bila dah tahu, pergi check. Walaupun kadang dah tahu kan, tapi ambil masa lah, ada kerja lah nak kena tangguh-tangguhkan. Jadi hopefully dengan kesihatan gusi ni bukan sekadar tentang gigi dan gusi, tapi berkaitan dengan keselesaan masa makan, function, masa kita baca Quran, bercakap, confidence level, smile level, semua tu, dan kualiti hidup harian kita. So harap sesi ni ada manfaat lah pada semua. Hopefully podcast ni efektif lah hari ni. Okey doktor, jom kita start. Okey, untuk permulaan mungkin ramai kan doktor, dia orang lupa bahawa gusi itu sangat penting, tetapi dia orang fokus sangat jaga gigi nak berputih sangat kan. So sekarang kalau kita tengok trend, dia orang menunjukkan minat dalam rawatan whitening. Banyak promotion kat sini sana. So tapi dia orang lupa yang sokongan gigi tu sangat penting, iaitu gusi. Boleh tak doktor terangkan tentang apa tu fungsi lah dengan bahasa yang mudah lah supaya penonton boleh faham fungsi gusi, periodontium atau struktur-struktur kepada sokongan gigi kita. Alright, thank you. Of course kita nampak dalam iklan kalau keluar dekat IG feeds ke, FYP, TikTok kan. Klinik-klinik promote kan whitening. Whitening banyak. Tapi adakah semua pesakit bila dia datang ke klinik, dia minta whitening tu, dia memang perlukan whitening ke sebenarnya dia ada benda lain yang dia perlukan? Contohnya dulu saya masa saya mula kerja pernah locum. Jadi pada masa tu ada patient request nak whitening. Tapi bila kita tengok lah, gusi dia masalah. Gusi yang sihat patut warna pink, tapi kita tengok gusi dia warna purple, warna merah, meradang. Jadi itu sebenarnya dia ada rawatan lain yang dia perlukan lah. Of course, kita kebanyakannya akan fokus kepada yang senyum. Kita nampak putih kan. Putih. Yang pink, bahagian pink merah tu orang tak abaikan sangat. Betul tak? Abaikan sangat. Jadi kalau berkenaan gusi pula, gusi ni dia adalah struktur yang meliputi, menutupi kita punya rahang tulang lah. Warna merah itu adalah gusi, ataupun dalam bahasa Inggeris orang Kelantan panggil gums lah. Orang putih panggil gums lah. Ataupun gingiva. Jadi dalam dia akan tutup akar gigi lah, macam kalau tengok gambar ni kan. Dan dalam akar gigi pula di housing, dalam tenggelamnya akar ni, dipasaknya oleh tulang alveolar ataupun rahang kita ni lah. Dan antara rahang dengan kita punya gigi ni ada struktur lain, tahu tak apa dia? Ligamen kita Yes, yang attach ligamen. lah, PDL tu. PDL kita, ligamen kita. Kenapa ligamen ni ada? Ligamen ni sebab dia macam cushioning effect pada gigi kita. So bila kita rahang kita ni kuat. Bila kita makan, forces tu sangat kuat dan kita punya muscle jaw ni memang sangat kuat lah. Dan ada cushioning effect ni untuk kita support punya gigi, bagi tekanan dan kunyahan yang lebih sedap dan lagi selesa lah. So saya selalu bagi analogi.
kepada saya punya officer perawat dulu kan. Aha. Dan kepada pesakit jugalah. Aha. Yang mana pentingnya kita punya akar gigi, kita punya ni sebagai umpamanya macam pokok. Gigi kita ni umpama pokok dan kita kena ada asas tanah. Tanah tu umpamanya kita punya rahang, tulang rahang, alveolar bone, PDL, periodontium tadilah yang semua tadi. Dia kena kuat. Kalau lemahnya kita punya foundation, asas tu lemah, Aha. pokok tu akan tumbang lah lama. Yalah. Akan jatuh Tiba-tiba lah. jadi tanah runtuh kan. Tanah runtuh gigi tu luruh lah kan. Contohnya macam kat kamera Highland, naik kamera Highland hujan ada tanah runtuh. Ya. Macam tu. Hmm. So kena ada struktur gigi yang kuat. Dan dan bila nak jaga pokok ni bukanlah kena jaga tiba-tiba terus pokok besar kan. Dia start yang kecil. Start dari kecil. So start pada kecil, start dengan anak-anak, kena jaga gigi yang elok. Bila Mhm. dah dewasa sikit kena semai, pokok tu kena trim sikit, datang scaling, pergi rawatan pergigian. Sampailah kita nak pokok tu besar dengan sihat dan tahan lama. Seperti tu juga lagi kita. So, Macam tu. tadi doktor bagi example gigi tu umpama pokok. So, mana kena ada tanah. Kalau dalam konteks ni tanah tu gusi yang subur tu bagi untuk gigi kita sihat lah. Yes. So doktor, I nak doktor terangkan lagi lah tentang kalau rupa gusi tu doktor kena betul-betul macam cantik, warna-warna pink. Kalau dia memang terlalu merah pun dia tak okey lah. Ke? Ada kadang-kadang patient yang datang kepada kita pun pigmentation tu I rasa biasa juga kan diorang ada or either merokok ke diorang ada gusi. So apakah actually reality doktor yang apa warna gusi ke, what is the normal gusi, apa rupanya? Normal gusi dia ideally warna pink lah. Kalau tengok gambar ni kan warna pink. Yeah, perfect. Pink yang macam pale yang pucat sikit lah. Pucat. Itu yang sihat. Dan dalam gusi kita ni banyak saluran darah yang kecil-kecil yang halus. So bila dia meradang, saluran darah kumpul kat situ yang warna dia warna berubah warna merah sangat lah ataupun purple. Kadang-kadang ada warna biru. Dan yang sihat ni warna dia memang merah jambu dan permukaan dia bila waktu kering dia kena macam kulit oren. Kulit oren which is like tumpul-tumpul macam tu lah big the Stripping surface. effect kita nampak. Dan kalau dia licin, bersinar, tanda tak sihat. Tapi dalam keadaan kering lah. Kalau keadaan basah dia memang akan kilat. Tu normal lah tu sebab Kilat tu kita punya air. Tapi yang penting bentuk dia pun kena pejal, firm, bentuk dia kena tajam antara gigi dengan gigi. Bentuk dia kena tajam, bentuk V. Dan bentuk antara gigi yang kat bawah tu dekat dengan cementum tu kena bentuk U. Bentuk dia nampak cantik lah, kemas. Dan tak ada space, tak ada jarak-jarak antara gigi. So ni antara contoh gusi yang cantik lah. Of course kalau sakit tu berbangsa lain, dia ada warna dari pigmentation. Usually I think Indian, Malay, I think Chinese quite jarang. Kalau Indians it's quite common lah doktor pigmentation tu. So kalau pesakit datang kata kenapa gusi warna hitam kan? Datang check kita tengok, oh ni sebenarnya normal. Ya betul. Kita sebagai pegawai kesihatan, pegawai pergigian ni doktor, kita kena sihatlah pesakit sampaikan awareness yang ni normal, yang ni tak normal. Macam tu. Okey, baik doktor, kita dah kenal gusi kita lah bila sihat tu. Okey, doktor dah bagi tips-tips dah. So harap semua lebih menyayangi dan menjaga gusi ya. So doktor, untuk tahun ni selaras dengan Gum Health Day ni, kita nak pendengar tu lebih cakna dengan penyakit-penyakit awal gusi ni kan. So Dr. Hadi, apakah tanda-tanda awal penyakit gusi ni yang doktor commonly tengok dalam klinik, okay? Dengan what is the common complaint yang kita dapat dari patient lah, segi gusi, problem gusi, dan juga apa yang tanda awal yang orang awam tidak patut diabaikan. Alright. So penyakit gusi ni saya selalu kata dia sebagai silent disease lah. Dia tak sakit pada awalnya. Sakit tengah tahu memang. Biasa orang datang cek gigi pun sebab sakit kan. Sakit je lah, selalu sakit. Ataupun datang sebab nak scaling kan, dah lama tak scaling. Ada patient setiap bulan datang scaling. Setiap bulan? Setiap bulan dia datang scaling tapi itu konsep dia salah lah. Sebenarnya sebab karang gigi ni takkan terjadi kalau boleh jaga dengan elok kat rumah lah. Tapi tanda-tanda awal dia, tapi it's good lah patient datang, good for business juga kan. Yalah, dia naik return juga kan. Government tak code, private yes. Tapi apa pun it's good yang patient datang, dia ada awareness lah. Itu kita nak, kita bersyukur lah. Dan tapi back to our topic, silent disease tadi kan, dia start dengan pendarahan. Gusi berdarah ni tak sakit. Okay. Dia tapi start dari bleeding. Kalau dia normally gosok berdarah tu,
Kalau sebab trauma mungkin normal lah, tapi kalau setiap hari 2 kali sehari gosok gigi darah. Pegang dengan jari darah. Berdarah. Tu kira tanda-tanda bahaya. yang dah warn early sign lah. So tanda-tanda awal dia start dengan pendarahan lah. And then yang ni yang memang tak patut diabaikan lah basically. So nombor 1. sebab macam kita punya bilik ni, kalau tengok atas ni ada smoke detector kan. So So pendarahan ni adalah macam smoke detector kita. Dia bagi alam. Kata, oi badan kau ni tengah meradang ni. Take care, pergi jumpa doktor. Something like that lah. Quite interesting. So bila ada pendarahan, jangan abaikan, datang jumpa doktor. So antara tanda-tanda penyakit gusi juga adalah macam dalam slide ni lah. Kita tengok ada karang gigi. Dia start dengan pendarahan tu, keradangan, plak tak dibersih dengan elok, karang gigi terbentuk. Bila karang gigi terbentuk, mungkin masa tu nafas dah berbau, tak sedap. Pasangan pun nak komplain, mulut abang busuk lah, cucu tak nak main. Saya ada patient datang dekat UM dulu. Dia kata cucu tak nak main dengan dia sebab mulut dia bau busuk. Jadi, sedihnya. Jadi pakcik ni datang lah untuk rawatan. Dan alhamdulillah Okay dah dia. gusi dah elok. Happy Cucu lah. pun tak ejek dah dia lah. Cucu tak ejek dah dia sebab bau busuk tu. So bila dia start dengan pendarahan kecil sampailah bengkak, dan akan bila dah makin teruk gusi dah start menyusut, gigi dah goyang, end up nanti gigi pun longgar dan lurus gini. So tu yang kita cuba elak lah supaya untuk pesakit, untuk kalau boleh jangan sampai tahap yang gigi dah goyang sangat sampai jentik pun jatuh. Tak best lah. Yalah, doktor bila senyum tak ada gigi kat depan. Betul. Memang memalukan kan. Dan sekarang tahu tak, kita pun dah start buat BPE kan. Apa tu BPE? Basic Periodontial Examination. Yeah. So Nasib baik tak lupa benda ni. ni yang penting. Start dulu masa saya mula kerja, kita mungkin tak amalkan lagi lah wajibnya screening BPE ni. Yang ni kita kena check saringan kesihatan gusi kepada semua pesakit yang baru datang. Dan hopefully sebab tu kita train pegawai-pegawai kita sekarang. Every year kita ada buat course kan untuk buat BP training screening penyakit gusi. Dan hopefully junior-junior dentist ni akan keluar nanti, dia akan, kalau dia practice di private ke, dia boleh buat saringan kesihatan gusi juga. Dia very simple method, murah dan sangat senang nak detect. So kalau pesakit-pesakit, tuan-tuan perempuan yang nonton sekarang ni, kalau pergi check gigi, doktor tak buat saringan gusi, tanya dia, doktor gusi saya sihat tak? Ada buat saringan gusi tak? Ada buat BPE tak? Mungkin nampak macam okay, patient jangan tahu, sampai gaduh, patient doktor. aku tahu. Macam tu. Dia simple method, tak sakit, tak selesa lah. Ya, betul. Tipu lah doktor. kata, tak sakit, sepatutnya tak sakit lah, tapi dia agak tak selesa. Macam tu. Tapi apa pun, kalau pendarahan, tanda-tanda awal. Okey, ya betul doktor. So bagi doktor-doktor gigi yang dengar podcast ni, BPE tu please wajib ya. Kalau tak nanti Dr. Hadi akan carikan doktor-doktor gigi tu. Nanti kita buat course. Kita buat course balik, okay? So tadi doktor sebut yang tanda-tanda awal ni, first the important part is memang selalu pendarahan kan. So ada tak nama-nama penyakit untuk gusi isu pendarahan ni doktor? Okay, dia penyakit gusi ni dia in a broader picture, besar dia banyak. Tapi untuk mudahkan fahaman podcast ni, saya fokus pada 2 sahajalah. Yang paling common kita jumpa di klinik. So penyakit gusi ni ada stages dia. Dan tahun 2017 dia ada nama baru. Dulu nama dia grading system dia lain. Tahun 1999 lain. Tahun 2017 yang baru punya lah. Tapi nama lain pun rawatan dia tak sama juga. Tak sama. Progression penyakit pun lebih kurang sama. Sama je, nama je berubah. So memang start dengan mula sekali gingivitis. Gingivitis ni adalah, dia tanda-tanda awal dia pendarahan lah. Yalah. Yang good thing about gingivitis ni, kalau dirawat, dia boleh sembuh kembali kepada asal. Reversible lah benda tu. Kembali kepada yang sihat. Ada kajian, kalau baca paper yang lama, dia buat kajian dia buat dekat dental student. Okay. Dia kata certain group ni, jangan gosok gigi selama 2 minggu. Boleh ke? Tahan ke? Tapi demi eksperimen tu dia buat lah. Excited eksperimen lah. Dia kurang macam tu lah, dia punya eksperimen. And then dalam 2 minggu, dia gosok gigi balik. Dan kebanyakannya dalam grup tu, bila dah ada gingivitis, kembali kepada sihat. Provided dapat rawatan, kebersihan mulut, bagus lah. Dengan efektif lah cara diorang berus tu semua. So, tapi ada certain group tak jadi balik kepada sihat. So tak semua orang akan ada penyakit gusi yang advance lah. Dan insan-insan terpilih je lah yang ada penyakit gusi. Yang lucky pick ones. Lucky pick one ni.
So yang insan-insan terpilih ni, kalau katakan gingivitis dia tak baik, dia akan jadi kepada periodontitis. Periodontitis ni bila dah terlibat tulang rahang dah menyusut, gigi dah start goyang, gigi dah rapuh, jadi macam bau pun mungkin dah, gingivitis pun bau dah tak sedap kan. Periodontitis ni lagi tak sedap bau dia. Dan gigi tu dah mula berjarak. Tiba dulu kata gigi rapat doktor. Tapi ada pasien kata lama-lama gigi dah makin menjauh. So jadi ni antara bila dah advance lah, yang dah teruk lah. Dan kes-kes macam ni mungkin memerlukan rawatan pakar periodontitis ni. Dan tu yang kami ada di sini. Dan kalau boleh kita tak naklah pesakit kita tunggu lama nak dapatkan ni. Sebab penyakit gusi ni dia tak sakit. Tiba-tiba je gigi dah goyang. Dia ambil masa bukanlah sebulan dua jadi macam ni. Tapi ada kes yang cepat, ada yang sakit yang memang cepat dapat penyakit gusi. Ada yang normally dia agak moderate, slow progressing lah. So sebab tu kita hopefully kita punya masyarakat dapat ilmu baru, dapat pencegahan awal, dapat rawatan awal supaya tema kita ada kan tahun ni, visi KKM apa dia? Doktor tiba-tiba soal saya pula. I rasa baru 2 minit 2 hari yang tu doktor. Bukan. Ni tema ni kita nak visi kita sekarang. Kita nak yang doktor 20 batang gigi. 60 tahun. 20 batang gigi yang berfungsi dengan elok pada umur 60 tahun. So kita nak kita umur 60 tahun nanti ada 20 batang gigi yang betul-betul functioning well lah. So dengan gigi yang elok, senang nak makan, nak bersosial pun senang, senyum pun dengan confidence. Jadi nak mengaji, kalau orang tua baca Quran, sedap sikit makhraj dia cantik kan, huruf dia nice, boleh baca solat macam tu. So sebab tu ada yang kita kat sini, kami pakar-pakar kat Malaysia ni dan juga mengajar pegawai-pegawai kita generasi baru ni supaya boleh maintainkan kita punya gigi masyarakat ni kat sini nanti. Ya doktor, sebenarnya kalau patient pun bila diorang datang klinik, gigi kan dah longgar, dah jatuh kan. Diorang tak fokus kepada kesihatan gusi diorang. Cuma diorang nak replace je gigi tu. Boleh tak buat bridge ke, boleh buat apa crown ke, tu je soalan diorang pertama kan. Sebenarnya isu pertama gusi lah yang kena fix dulu. Kalau kes macam tu mungkin dah stage yang dah lewat lah. Tapi sebab tu pencegahan awal ni sangat penting. Okey doktor, so kiranya kalau harapan untuk gusi tu kembali kepada sihat itu insan-insan yang terpilih sajalah yang dapat, boleh reversible lah gingivitis tu. Mostly akan reversible lah. Tapi yang ada certain percentage akan ada yang mana dapat yang teruk. Dalam population Malaysia, dalam NOSHA yang terbaru, kajian dia, almost population kita 98% lebih kurang ada penyakit gusi. Penyakit gusi dua tadi kan, gingivitis lah. Tapi dalam 30% yang akan dapat yang teruk. Okey, ramai juga doktor dengan masalah gusi ni. Jadi doktor, kalau patient dah present dengan isu gusi ni kan, jadi apa rawatan atau langkah yang kita boleh ambil untuk rawatkan gusi kita doktor? Okey, rawatan dia adalah simple je sebenarnya. Awak rasa apa dia? Urus gigi je lah doktor. Dengan teknik yang betul. Tu antara step dia lah. Tapi rawatan dia of course kita kena kurangkan keradangan dalam mulut dia tu. Contoh kalau badan dia tengah meradang teruk, kita kurangkan inflammatory burden dia tu. Tapi sebelum start semua-semua tu rawatan, kita kena discuss berkenaan dengan plak lah. Macam penyakit gusi dekat skin sekarang adalah plak. Plak ni adalah punca yang initiate penyakit gusi sebenarnya. Tanpa dia, penyakit gusi takkan terjadi lah. Tapi dalam mulut kita, of course, mulut kita banyak bakteria. Ada bakteria yang baik, ada bakteria yang jahat. Tapi both kena hidup dalam balance, harmoni. Kalau katakan baik banyak sangat, jahat tak ada pun, tak elok. Jahat banyak sangat, baik tak ada pun, tak elok. So, benda ni kena hidup dalam seimbang, balance, supaya ekosistem dia teratur lah. Dan sebab tu, dalam plak ni ada banyak bakteria dan benda ni kena dibersihkan. So mula sekali kena faham yang itu. Dan baru kita proceed kepada rawatan. Sebab rawatan gusi ni sangat advance.
Kat Malaysia ni Okey. kita banyak advance. Scaling tu normal lah. Biasalah Biasa. yang kita. Tapi walaupun kita buat scaling semua tu, kalau penjagaan di rumah tak elok, tak beri manfaat sangat Adalah, pun. tak ada. Of course bagus lah untuk business datang scaling Vision, semua kan. scaling, Tapi kita nak pesakit kita yang sedar yang sebenarnya boleh dicegah. Then first kalau pesakit kita datang, kalau pesakit datang dirujuk ke perio, ke unit kami kat sini, saya mula sekali saya akan tekankan kepada penjagaan mulut dulu. Okay. Of course bila mulut manusia ni dinamik. Ada yang straight, ada yang sengit belek. So jadi dia mungkin cara teknik dia pun cara penjagaan pun mungkin special untuk orang tertentu. So kita akan ajar cara yang customise, special untuk dia. Untuk patient tu. Awak kena pakai cara macam ni, teknik ni macam ni. And then kita kena ada alat-alat yang special kita akan introduce pada mereka. And then kita scaling lah. Scaling ni untuk buang karang-karang gigi, buang apa-apa yang boleh merangkapkan plak. Kalau katakan ada tampalan yang besar sangat, perangkap plak bawah gusi, kita akan licinkan, bersihkan supaya semua. mudah untuk pesakit bersihkan kat rumah lah. And then itu kalau gingivitis. Tapi kalau yang dah teruk sikit, kalau yang dalam ada dah masuk sampai poket 5mm ke 6mm ke, kita kena buat root debridement lah. Kita akan bersihkan kat akar gusi, akar gigi dia. Doktor bukakan ke atau just kita boleh kita dengan buat dalam poket tu lah? Kita bersih dengan tangan biasa je. Sakit ke doktor? Dia agak tak selesa, tapi ada setengah pesakit tak perlukan buat bius pun. Ada pesakit dia perlukan buat bius. Dia masa kita sentuh tempat yang yang the root part kan memang rasa ngilu dia kan. rasa ngilu lah sebab dekat dengan saraf satu. Yeah. Itu normal lah. Tapi kebanyakan pesakit bila kita buat rawatan ni ada tidur. Mungkin mungkin penat kerja ke, kalau kat raut penat kebun ke kan. Tapi datang petang saya rasa Dr. Hadi kot memang dapat nasib lembut baik je lah, ke tapi doktor? good lah. Benda ni, teknik ni sangat gentle je sebenarnya. Tapi ramai yang takut. Of course semua orang takut jumpa dentist kan. Of course doktor. Jadi itu yang tugas kita sebelum kita buat rawatan semua ni, kita motivate dia, cerita kat dia apa masalah dia, sampaikan ilmu, dan bila dia faham dia akan nak lah rawatan. Sebab tu pentingnya kita cerita konsult dengan pesakit lama sikit lah. Macam tu. So pencegahan tu doktor sarankan it should start from the home lah. Yes, mula rumah dan tahu apa tanda-tanda awal lagi elok sebab daripada kita boleh rawatan ni ringkas sikit. Kalau dah advance tu mungkin kena buat pembedahan ke apa semualah. Patient pun kena banyak bayar. Ya betul. Kos rawatan agak mahal. Kos dental memang sangat-sangat mahal. Okay doktor, so next kalau katalah today itself semua nak rajin hari ni, semua pendengar kita mahu mula menjaga gusi hari ni juga. Apa yang tips paling mudah doktor boleh terangkan? Boleh share simple je. Ada beberapa teknik bulu gigi awak tahu? Usually the one banyak doktor, banyak kan? Lah. But the common one kita bagi tahu is the bus mode lah, the one lah. That's the common one lah. Pertama sekali, apa pun teknik dia pakai pun, kalau dekat bila pesakit datang dekat kita kan, kita akan tengok dulu kebersihan mulut dia pada hari ni dan kita review balik dengan cara kita ajar dengan yang 2 minggu atau 4 minggu kemudian lah. Dan kita tengok teknik ni berkesan dengan dia. Tak kisahlah cincai macam mana pun, kalau dia dapat datang 100% plug score, kalau mula datang 100%, bila jumpa kita 20%, dah nampak ada improvement sangat bagus, tak payah ubah lah. Kita teruskan je dengan rawat. Teruskan teknik dia teruskan. Tapi yang penting, utama sekali, dia kena gosok 2 kali sehari. Disiplin. 2 kali sehari dan 2 minit. 2 minit. 2 minit kan, 2 minit. So 2 minit tu paling ringkas lah. Paling pendek lah masa untuk gosok gigi satu sesi. And then kemudian contoh pesakit yang ada masalah gusi ni, gigi dah berjarak, ada jarang. Kadang-kadang yang rapat sangat pun kita advise untuk pakai floss. Sebab kita nak plak tu dibersihkan kalau boleh 100%. 100% dalam mulut pesakit lah, tak ada plak. Buluh gigi yang lembut. And then jaga abaikan gusi yang berdarah. And then kalau kita tengok next slide mungkin akan nampak. Kalau kita tunjuk next slide tu mungkin akan nampak lah interdental brush pesakit yang ada masalah gusi, yang ada gigi dah jarang-jarang kan, kita akan special introduce
buluh gigi yang special masuk celah-celah gigi tu. Sebab buluh gigi tak boleh dah masuk celah-celah ni. So ni kadang-kadang sakit tak tahu pun. Macam tadi bila tengok kat dalam power tadi kan, cikgu program tu kata dia dah pakai buluh gigi ni, buluh gigi tu kan. Tu kita dah, doktor dia dah introduce dah Tu buluh gigi yang patient doktor special. ke? Mungkin Patient doktor, saya lah. wow, memang hebat dah doktor. Alhamdulillah. So doktor nak tanya, so if let's say patient tu tak ada masalah, so let's say every 6 months diorang pergi check gigi, diorang pergi buat screening semua kan, this floss and interdental brush tu must ke untuk patient-patient yang memang betul-betul jaga? Kalau dia sebelum ni dia dah jaga, Okay. teknik dah elok. Kalau kata kita check plug score dia dah elok, cantik kan, dia continue je. Untuk saya, continue je cara dia sekarang. Unless kita tengok, kita buat charting, kita check gigi kan, kita tengok kira antara gigi geraham dengan gigi geraham kecil ni ada kena fokus lebih. Pakailah floss kat situ. Macam tu. Kadang-kadang ada pesakit. Sebab susah kan, dia orang komplain susah sampai belakang. And then bila dah sampai floss tadi kan, bila patient dah walaupun dia bersih apa semua, 6 bulan sekali kena datang check lah. 6 bulan sekali datang check, dan setiap kali check tu kalau boleh update lah kesihatan badan dia juga. Contohnya kalau pesakit mula datang dah kita tahu dia merokok. At least kena tahulah pesakit ni merokok. Sakit ni pula ada kencing manis yang tak terkawal ataupun ada ubat-ubat tu dia ambil. Kena update lah kepada doktor. Sebabnya semua benda yang pesakit ambil ni mungkin ada risiko untuk dapat penyakit gusi. Ada ramai doktor patient datang, kalau doktor gigi tanya ada masalah kesihatan, dia orang kata tak. Sebab mungkin diabetik dia orang tak kontrol ke semua. So dia orang memang kurang kesedaran kot yang mengatakan kalau masalah diabetik ke atau ada tabiat merokok tu tak ada kesan atas gusi. So apakah kesan doktor kalau patient tu ada masalah diabetik? Okay, is it a must untuk diorang datang klinik dan cek gigi? Dan kepada patient-patient yang tabiat merokok tu, diorang tak boleh tipu dengan kita. Moment diorang buka mulut dah tahu dah, okay, patient merokok ke tak? Tapi nampak ada smoker palette semua tu kan, kita ada kita punya own detective tu lah, kita nampak if the patient is smoking ke tak boleh tipu dengan kita. So what are the kesan doktor atas gusi, terutamanya patient yang ada masalah diabetik dengan tabiat merokok? So untuk pesakit yang kalau dia diabetik dan merokok memang double lah problem dia. Tapi yang penting sekali apa yang saya nak kata adalah benda ni boleh buatkan, kalau katakan dia ada kencing manis dan merokok, dia akan 2 kali ganda untuk dapat penyakit gusi. So sebab apa? Kalau tengok kat dalam slide ni kan, bila patient yang merokok katakan dia merokok ni, dalam rokok ada nikotin. So nikotin kesan dia terhadap badan kita, apa dia? Nikotin doktor, dia akan mengecutkan the effect on the blood supply lah. Microvascular kita. So kita punya salur darah kat gusi ni banyak. Kita punya gusi ni memang blood supply memang abundant, banyak. Dan bila ada nikotin, dia kecutkan kita punya saudara. So dalam saudara pula, saudara ni macam highway lah. Highway untuk transport kita punya nutrien, kita punya sel-sel antibody akan transport melalui that blood supply lah. Dan juga kalau dia kecut, bila katakan orang merokok ni supply tu tak sampai, dalam mulut dah lah banyak bakteria. Jadi askar-askar tu tak sampai nak lawan, nak defense. Jadi sebab tu lah kehancuran berlaku kat dalam mulut mereka. Dan untuk patient yang merokok ni juga, dia macam dia menutupi kesan yang dia ada tentang awal penyakit gusi tu. Macam tadi saya kata kan, gusi ni tentang awal penyakit dia adalah pendarahan. Tapi bila pendarahan tak ada, tapi ongoing disruption, kemusnahan berlaku dalam mulut dia, dia tak tahu alam tu dah off. Alam tu rosak. Jadi lagi teruk lah. Bila datang dengan kita dah teruk dah. Gigi dah start goyang. Gusi dah start haus, dah menurun, dah menyusut. Tu untuk yang merokok. Dan bila nutrien lambat sampai juga, 2 kali ganda lambat lah nak sembuh. Seperti mana juga orang yang kencing manis. Kencing manis pula kita kena ingat yang tak terkawal. Uncontrolled sugar level lah. So dalam HbA1c mungkin dalam lebih dari 7%, itu kira yang tak normal. Untuk yang penyakit kencing manis. Jadi bila sakit kencing manis ni, kita kena ingat yang walaupun badan yang sakit kan, gigi ni part of body juga. Semasa saya undergrad dekat USIM dulu, saya pindah dekan Dr. Wan Nasir, dia selalu advise kita yang we treat
human as a whole. Kita merawat manusia ni secara menyeluruh, bukanlah tengok gum and teeth saja kan. Jadi bila kita tengok, sebab tu sekarang kita ada buat program dengan kesihatan untuk buat saringan kesihatan gusi untuk pesakit yang newly diagnosed diabetes. Okay. So pesakit-pesakit yang ada dapat tahu dia ada kencing manis, mereka akan dirujuk untuk dapatkan dari klinik kesihatan lah doktor. Okey, dari klinik kesihatan dirujuk naik ke atas dengan kita untuk dapatkan saringan gusi. Sebab pesakit yang ada kencing manis ni 2 kali ganda tendensi risiko untuk dapat kencing masalah gusi juga. Untuk dapat periodontitis ni. Disebabkan badan pun dah burden inflammation, dah beban inflamasi tu dah tinggi dalam badan kita dia. Tambah pula dekat gusi lagi. Dia akan, sistem tu akan haywire jugalah. So gula akan tak terkawal. So dengan rawatan gusi juga kita akan dapat kawalkan, rendahkan kadar gula dalam darah dia. Di samping tu bantu untuk dia dapat rawatan kencing manis yang jugalah kat klinik. So pesakit diabetik ni doktor, so diorang kena fokus kepada jaga kesihatan mulut jugalah equally. Betul. Equally is very important. Dan kena ingat kalau certain pesakit juga, kebanyakan saya jumpa pesakit saya kat sini katakan umur dalam 40 something. Tak pernah buat medical check up. Tak pernah buat medical check up tapi dirujuk oleh pegawai. Bila dirujuk, bila kita check gusi dia, kita tekan gusi dia keluar nanah. Seluruh gusi. Dia tak sakit. Dan patient pun tak rasa masin. Nanah biasa rasa masin kan. Yelah. Dia tak rasa masin tu. rasa apa-apa. Tapi bila kita kata okey, kita rujuk pergi ke perubatan, so check dia ada borderline diabetik, ada yang diabetik yang awal dan diabetik. So dalam mulut pun boleh tahu dia, kita boleh detect tanda-tanda awal tu semua juga. Sebab tu kita kena rawat pesakit bukanlah sekadar mulut gigi saja, rawat sebagai menyeluruh lah. Menyeluruh badan. Macam tu. Ya. Okay doktor, so since I rasa yang ni everything is very well cleared doktor. So we go to the next session yang quite interesting, mungkin ramai boleh relate juga. So sekarang kita masuk ke sesi mitos versus fakta lah. So doktor ada tak kat TikTok, Instagram? Ada lah. Kita ada, even kita punya portfolio pun kita ada start TikTok, Instagram dan Facebook. Mungkin nanti boleh cari dan follow kita orang jugalah. Tapi I rasa doktor belum viral lagi kot. Information yang salah tu tengah viral sekarang doktor. Betul lah. Kita pun ada team nak tackle tu. So diorang dah overtake dah sekarang TikTok dengan Gen Z semua. Tapi information tu sangat bahaya doktor. Memang it's very wrong lah. So tapi ramai pun diorang kadang-kadang lebih percaya kepada konten-konten yang Gen Z sekarang kan. So boleh kita betulkan mitos ni sebenarnya untuk membantu orang ramai lah. So supaya diorang ambil keputusan yang lebih baik untuk kesihatan gusi. So doktor, let's move on to mitos yang pertama lah. So mitos pertama yang dari tadi doktor dah menekankan tengah gusi berdarah kan. So patient kata berhenti sebab apabila gusi berdarah, diorang memberus, gusi berdarah, diorang stop. So apa kesan dia doktor? Mitos ke? Ni basically mitos lah. Sebab of course jangan berhenti bila darah. Saya selalu macam start berawal tadi kita kata pendarahan tu tanda-tanda awal kan. So bila kita berhenti, bila kita gosok gigi dan kita berhenti sebab berdarah, pembersihan kita berhenti tak sempurna. Kita nak kalau boleh seluruh permukaan gigi kita ni yang ada 120 lebih permukaan ni untuk disentuh dengan kita punya brush, dengan brush tu. Betul. So supaya sisa makanan, plak, apa-apa yang kotor-kotor dalam mulut kita ni dibersihkan dengan elok lah. Dan dikeluarkan lah sebelum tidur ataupun bangun pagi. Sebab dalam mulut kita memang dah banyak bakteria. Dan bila ada sisa makanan, ada plak ni pula, dia sumber nutrien kepada bakteria-bakteria ni. So bakteria ni memang sukalah badan macam dia berkampung lah kat dalam mulut kita ni. Sebab tu kalau boleh bila ada pendarahan, jangan berhenti. Saya selalu nasihatkan supaya kalau rasa geli, darah banyak kan, bersihkan brush tu, letak bagi baru gosok lagi. Gosok balik doktor walaupun berdarah. Alright. Okay, yang kedua doktor, pesakit komplain gigi menjadi longgar kalau lepas scaling. So diorang takut nak cuci gigi atau buat scaling lah. So benda tu doktor? So kadang kita pun kena educate pesakit kita lah. Kadang saya suka ambil gambar sebelum kita buat rawatan dengan karang gigi yang banyak tu kan.
Dan lepas cuci, saya akan tunjuk kat dia. Ni gigi asal dia. Aha. Sebab bila ada karang gigi ni dia tak terbentuk tiba-tiba besar gunung. Tak. Dia akan start kecil je. Kecil-kecil, kadang-kadang macam titik-titik, macam pasir sikit dekat permukaan gigi. And then lama-lama kalau dibiarkan lama, dia akan mendap tebal-tebal sampai gigi pun rasa tebal. Dan dia sakit akan rasa karang gigi tu dah part of their body. Dah rasa macam sebati, macam gigi dia dah. They live together. Love relationship doktor. Betul. Dengan karang gigi. Tapi problem dia, bila kita cuci, bila kita dah expose gigi dia yang sebenar, dia kata, oh ni lah gigi dia dah goyang. Salah doktor lah. Salahkan kita Pasal sebab goyangkan gigi dia. Sakit Padahal hati kita. betul lah. Padahal karang gigi tu yang musnahkan dia punya gusi, musnahkan dia punya tulang alveolar, yang buat gigi dia manjang, semua daripada keradangan yang disebabkan oleh karang gigi tersebut lah. So problemnya karang gigi bukan gigi longgar. So fokus kepada karang gigi. Bukan scaling kita yang buat bukan gigi. scaling kita Gigi yang problem. Memang dia ada penyakit gusi, sebab tu lah gigi dia longgar. Penyakit gusi, not us. Alright. Okay doktor. Yang ketiga, berus gigi dengan bulu keras, diorang rasa lebih bersih dan lebih puas untuk berus gigi. So benda tu doktor, mitos atau fakta? Kalau tengok kat market kan, pergi kat market kan, akan mudah nampak ada yang buat soft, atas soft lah, medium, hard. Ada sebab ke? Marketing? So marketing lah kan. So kadang-kadang pesakit dia rasa puas bila berus yang kasar. Dengan kasar. Tapi risiko dia bila guna yang kasar ni, sebab kita punya gigi ni, dentin, enamel kita ni adalah satu structure yang kalau kita lama gosok berus, dia akan haus lah guna yang kasar. Sebab tu kita ajar teknik yang special untuk kurangkan risiko abrasion, gigi menyusut semua tu. Dan sepatutnya memang kena pakai yang lembut lah. Pakai lembut. Sebab sisa makanan, plak semua ni, dia akan hilang, akan mudah dibersihkan bila ada mechanical factor, ini brushing method, dengan ada ubat gigi yang berfluorida, yang ada buih dengan air, supaya dan semua plak tu akan hilang lah. Provided guna yang teknik betul lah. So cukup lah sekadar guna yang soft. Okay, so doktor kata berus gigi berbulu yang soft yang lebih Berus baik lah. lembut. Alright doktor, so sekarang next one, yang ni kita ikut trend TikTok lah sekarang, yang viral kan. Ramai doktor, kalau doktor tengok konten dia orang kan, yang muda zaman-zaman sekarang lah, diorang guna cakul, limau lemon ke, lepas tu diorang guna baking soda doktor, yang kita dalam kek diorang letak dalam gigi pula. Lepas tu diorang buat video lah lepas dah guna semua tu, wah berputih gigi. Lepas tu diorang ada buat produk lah kan, sekarang diorang affiliate, banyak produk yang tak dapat kelulusan tu, yang suka guna sebab cara diorang advertise tu. So apa komen doktor tentang tu? Okay, kalau tanya pendapat saya, of course kalau boleh kita nak satu produk ni ada kelulusan daripada yang kesihatan lah. Kelulusan satu untuk supaya kita tahu yang produk-produk ni selamat. Selamat untuk guna. Kita nak something yang sekarang banyak takut ada racun ke apa, tak pasti kan. And then of course charcoal, baking soda ni dia ada abrasive material. Doktor, dia burn kita punya gusi juga kan. Abrasive material juga memang kita nak, sebab tu macam tadi orang ramai fokus keputihan gigi putih. Gusi tak kisah tahu, tak kisah warna apa, warna purple ke biru, tak peduli. Tak kisah. Kita nak warna pink. Tapi benda macam ni akan buatkan irritative material, merosakkan gigi. Boleh juga kalau guna tanpa had yang betul atau guna barang-barang yang tak sesuai, gigi tu akan mengakis. Sebab cakul, arang semua tu dia mengakis. Dan gigi kita ada layer kan, tahu kan? Layer apa? Enamel, dentin, cementum kat akar. So layer putih yang biasa kita tengok orang putih-putih tu adalah enamel lah. Tapi kita punya badan pun ada wear and tear juga. Meaning bila kita lama kita guna, gigi pun akan haus. Kalau tambah guna gigi kasar pula lagi haus. Jadi yang putih enamel tu akan hilang. Nampaklah dentin dia. So dentin tu memang warna kuning. So memang kalau pakai apa-apa pun, putih tu sementara je. Dan side effect dia pula adalah
apa dia kalau bila gusi kita Sensitif lah doktor. ngilu. Sensitivity ngilu the main issue. Lepas tu dia datang kata doktor I guna Sensodyne. Cukup dah. I rasa tak cukup doktor. Walaupun kita still continue dengan benda-benda macam ni, still dia akan merosakkan lagi lah struktur gigi kita. Okay, the next one doktor. Doktor pernah tengok tak scaler gigi? Scaling is something very dear to you doktor. Pernah nampak tak scaler kat TikTok dia orang jual doktor, Ada tip-tip juga semua keluar tu. kat saya Doktor pernah punya report. I FYP. selalu pergi report doktor benda-benda tu, tapi TikTok tak buat apa-apa. Tak pandai nak report. Ya. Tapi So, benda tu bahayanya sebabnya bahaya juga sebab dia sekarang kita punya enforcement, pergigian enforcement kita buat cari pengamal pergigian tak berdaftar ni kan. Okay, Dan alat-alat yang dijual secara meluas ni boleh menggalakkan orang untuk buat rawatan gigi dekat hotel, dekat rumah. Tak elok dan bahayanya sebab kita tahu kebersihan dia macam mana. Dan teknik dia macam mana dipakai. Walaupun kita doktor gigi pun nak buat rawatan dengan mulut sakit yang lengkap ni pun susah nak tengok, nak belek-belek agak susah kan. Ni pula kalau nak guna sendiri kat rumah tengok kat cerminan. So daripada kita risikokan dedahkan diri kita dengan kebayaan macam ni, baik datang jumpa doktor kita yang berdaftar, yang selamat, alat-alat yang sah bersih. Memang kita ada check, audit, pergi buat ambush semua. Nak pastikan klinik-klinik ni terjaga kendali kebersihan dia. Dan untuk apa? Untuk keselamatan pesakit jugalah. Yalah doktor, sebab menjijikkan. Kita tak tahu kan sebelum ni kat hotel tu ada pesakit lain datang pula, dia orang buat scaling. Lepas tu dia orang tak bersihkan. Guna yang benda sama atas kita pun. Dalam mulut kita pun banyak bakteria. Tambah pula dengan bakteria yang tak dibersihkan itu lagi merosakkan badan. Okay doktor. Sebelum kita ke Q&A session, kita rehat sebentar. Jom kita saksikan semula video program tadi, Hari Gusi di Pawai Raup. Terima kasih jurucakap dari Seri Pentas. Saya Dr. Irfan, hos anda untuk program hari ini. Hari Gusi Sedunia disambut hari ini di seluruh Malaysia. Sambutan ini bertujuan untuk memberi kesedaran terutama kepada rakyat Malaysia tentang betapa pentingnya penjagaan gusi dalam kesihatan mulut kita. Hari ini saya nak bawa anda semua untuk kita lihat sendiri aktiviti yang sedang berlaku di Pusat Aktiviti Warga Emas yang telah disertai oleh lebih 20 peserta hari ini. Jom kita saksi. Hari ini Okey, saya kenalkan Cikgu Yi. Puan Radha. Saya Kamsia, binti Kamarul Zaman. Saya panggil Puan Kamsiah lah. Ya, Boleh. saya boleh. Apa pendapat Cikgu tentang program hari ini? Program ni memang molek betul lah. Sebab warga emas memang malas pergi tempat contoh cek gigi semua ni kan. Biar datang sini semua dikumpulkan. Ada
permainan pula, ada sinamik pula, ada Encik Amir datang ajak kita bersenam pagi-pagi. Memang molek betul lah. Rancangan ni patut diadakan acap kali. I think it's a very good program. Hari ini seronok. Ada aktiviti senaman, cuci gigi. Pemeriksaan gigi tu kerap tak? Ada dalam setahun sekali? 6 bulan sekali saya pernah. Saya selalu pergi klinik gigi lah. Setahun sekali lah. Setengah tahun sekali atau setahun sekali. Betul, setengah tahun sekali, setahun sekali. Jangan lah. tunggu sakit. Dah lambat dah. Tak boleh diubati dah. Dia betul. pergi sebelum dah sakit. 6 bulan. Okey, penting tak penjagaan gusi ni? Memang penting. Kalau tak jaga gusi akan rosak. Ada kuman, ada plak semua kan. Jadi akhirnya kita akan seksa je. Antara penjagaan gusi yang cikgu boleh ingat? Okey, Betul lah, tiga cara. Pertama, floss. Kedua, brush. Ketiga, gunakan interdental brush. Yang bila gosok, pastikan gosok gusi juga. Akhirnya kita mesti beli interdental. Celah-celah gigi kita nak floss juga, nak keluarkan makanan sisa taik-taik tu. Dan makanan tu. Betul lah. Akhirnya Tak gusi berdarah waktu berus gigi ke waktu makan? ya. Sebab bila kita berus gigi tu kan kadang-kadang dia berdarah. Mungkin kita gunakan berus yang keras. Kena guna brush yang lembut. So, soft blister. Soft blister punya, bukan yang keras. Sebenarnya bila berus tu kena perlahan-perlahan. Kadang ia tersesak masa. Kita berus kuat sangat dia berdarah dah. Betul. Itulah cara dia. Selamat Hari Gusi. Gusi sihat, confident, level up. Okay, hai. Kita kembali ke sesi Q&A. Doktor okey ke? Kita bersemangat? Okey, kita doktor. kena sentiasa bersemangat. Alright, doktor. Kita Jangan seterusnya kita ke slow sesi down. Q&A ya. So, soalan yang pertama dari Chang Yun Yen. Hello Chang Yun Yen. Okey, doktor. Soalannya, mouthwash useful ke? Okey, menarik. Mouthwash useful ataupun tak kan? Apa yang awak rasa? Mouthwash. Doktor, Tanya dia balik kan? okay, my comment, doktor. Mouthwash is mostly for fluoride, I rasa. So, patient for gusi tu, I rasa end of the day kena jaga kebersihan lah. Okey, kita tengok mouthwash ni ada banyak jenis lah dalam market. Tapi ada market yang memang ada alkohol, ada yang tak ada alkohol. Ada yang bactericidal, ada yang memang untuk antibiotik semualah. Untuk kesan rawatan jugalah. Ada yang macam kesegaran saja. Banyak-banyak tengok apa konten dalam mouthwash tu. So depending kepada nak pakai mouthwash tu untuk apa reason dia. Tapi nak guna boleh, kebanyakannya kita akan advise sebagai adjunct sajalah. Tambahan. Berus gigi kena berus. Kalau perlu pakai floss, perlu pakai dental brush, kena buat juga. Meaning kita kena ada mechanical removal of the plaque. Sisa makanan tu, plaque tu kena dibersihkan dan dibuang secara mechanical. Meaning kena berus. Itu penting juga. Dia tambah, kalau nak tambah dengan mouthwash, boleh. Tapi adakah doktor yang mouthwash plaque removal kan? Kita katakan branding plaque removal. Tapi kalau kita tak berus gigi, kita just kumur sahaja still tak efektif kan? Tak bantu lah. Sebab tu pentingnya mechanical movement tu yang penting, berus tu penting. Tambahan dengan mouthwash. Dan mouthwash pula kalau boleh, saya tak peribadi saya tak sarankan yang ada alkohol lah. Alkohol, yalah. Sebab dia ada, kadang-kadang dia buat burning mouth, dia irritate pesakit punya lidah dan gusi juga. Untuk pesakit perio, kita ada mouthwash kita yang special, yang kita indent dan kita prescribe untuk pesakit lah. Yang tu kena prescription lah. Yang tu by prescription tak boleh dan beli. Kalau pakai lebih daripada 2 minggu, kita panggil yang ada Coxidin lah. Pakai lebih daripada 2 minggu akan buat mulut rasa macam besi. Makan tak sedap, akan ada rasa, akan mulut bukan gigi akan staining. Jadi benda tu kita akan bagi tahu pesakit pakai setakat tempoh ni je lah. Itu untuk pesakit gusi kita yang perlukan rawatan yang khas lah. Tapi untuk regular daily use of mouthwash yang macam
dekat Watson dia jual tu, secara menyeluruh orang ini kena berus gigi, nak pakai boleh, tak pakai pun tak apa. Tapi rasa kebanyakan orang pakai tu sebab nak rasa segar, nak rasa fresh, nak rasa mint, tak ada masalah. Tapi jangan pakai berlebihan lah, jangan 5 kali sehari pakai, tapi tak gosok gigi langsung. So Chang Yunin kena berus gigi dululah sebelum mouthwash tu. Right? Okay, soalan seterusnya dari Afifah. Afifah 2 kali tu ke Afifah? Okay, doktor nak tanya, mana lebih bagus, berus gigi biasa ke berbanding kayu sugi? Still guna ke kayu sugi? Ada guna lagi. Kalau kau perasan ada kalau pergi masjid, pakcik tabligh dia simpan poket gusi ni. Memang sunnah gosok gigi ni, kita punya action memberus tu adalah sunnah lah, Rasulullah ajar. Yang mana pembersihan mulut ni sangat dijaga rapi lah oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Zumul pakai sugi. Tapi sugi ni good thing is ada kajian, saya rasa saya punya lecturer di USIM, kita ada buat kajian miswak ni, sugi ni. Dan sugi ni ada fluoride dalam dia. Meaning dia ada fluoride dan ada kandungan yang memang antibacterial properties juga untuk gigi kita. Untuk gigi. Tapi nak kata dia lagi bagus daripada berus gigi, dia bergantung kepada penggunaan. Sebab bila kayu sugi ni juga, dia kayu dan kita gigit dia untuk jadikan dia macam bristles, macam berus juga. Dia macam saya katakan tadi, mekanisme pembersihan secara memberus tu yang penting. Pakai berus gigi pun boleh, pakai kayu sugi pun boleh. Asalkan teknik tu betul. Dan kedua, saya kira untuk zaman moden ni nak mudah adalah guna berus gigi biasalah dengan ubat gigi fluoride. Tapi kalau ada set kayu sugi untuk travel contohlah, tak dalam poket senang. Tapi kena jaga kebersihan dia, tak dalam poket seluar semua. Terdedah dengan kotoran juga kan. Ekstra kotor dalam mulut. Tapi ada yang market dia buat kayu sugi dalam macam box lah. Nak bawa untuk travel. Tapi apa pun yang pakai, yang penting mekanisme gosok tu kena tepat. Dan setiap pembukaan gigi kena lalu berus tu. Belakang sampai gigi geram berbongsu pun kena bagi sampai. Kalau kayu sugi sampai tak apalah. Sebab kayu sugi dia straight. Kadang-kadang susah nak bersihkan dalam tu. Sebab tu ada berus gigi yang bentuk yang special sikit lah. Okay. Terima kasih Afifah untuk question ni. Sebab I pun tak aware kayu sugi ni doktor. Harap menjawab lah soalan ni. Alright. Ada soalan seterusnya dari Nur Syamimi. Hai Nur Syamimi. So soalannya, doktor tolong bagi pencerahan mana lagi elok? Berus gigi yang manual atau berus gigi elektrik? Okey, ni soalan yang agak menarik lah. Sebab sekarang ni dengan zaman moden ni kita ada banyak jenis berus gigi kan. Yang manual ni meaning adalah berus gigi yang biasa yang kita pesakit kena gosok sendiri kan. Dan elektrik ni ada 2 jenis juga. Ada yang sonic. Sonic ni meaning the vibration dia vibrate macam tu. Ada yang oscillating, dia pun putar. So ikut kajian, of course ikut kajian kesimpulannya, elektrik lagi better compare tu yang manual. Kenapa? Tapi mahal doktor. Memang mahal. Saya boleh doktor. Dia ada yang market 300-200. Tapi manual ni akan dapat efek yang dia secara, dia kata dalam kajian tu dia kata kebersihan mulut lebih banyak plak dibuang bila pakai elektrik, terutama sekali bahagian lidah, dekat bahagian lidah. Dan untuk berus gigi biasa nak capai kebersihan mulut yang bagus seperti mana guna elektrik ni kena 2 minit gosok gigi. So tak adalah katanya gosok gigi manual ni tak bagus. Kena pakai semua kena pakai elektrik. Tak juga. Tapi kalau boleh gosok gigi 2 kali sehari, 2 minit satu sesi, guna manual pun dapat kebersihan mulut yang sama result dia macam pakai elektrik juga. Cumanya elektrik lagi senang sebab dia bentuk dia kecil, letak kat gigi, senang lah untuk berus. Untuk orang yang mungkin saya katakan pesakit saya kebanyakan yang warga emas, ada yang mungkin dexterity, tangan pun dah lemah nak gosok, lama lengah. So elektrik sesuai lah untuk dia. Lebih senang kan? So bergantung atas orang jugalah, tapi ikut data kajian memang secara kesimpulan dia kebersihan mulut dibuang plak dibuang lebih banyak bila pakai elektrik lah. Tapi kalau berus gigi biasa nak buang plak yang banyak juga kena 2 minit gosok. Nur Syamimi, dua-dua pun bagus kalau guna teknik yang betul lah. So
Kita beralih ke next question dari Asni Murad Abdul Manan. Okey, doktor nak tanya, berapa kerap nak kena buat scaling? Berapa kali ni kena buat scaling, doktor? Kita ada patient yang datang setiap bulan scaling. Bukan kat gusi Rajin. klinik saya lah. Sebab dia orang suka doktor gigi tu kot. Mungkin lah. Mungkin. Setiap bulan okey. Mungkin servis yang dia bagi sangat bagus, dia happy kan. Tapi dia bergantung pada pesakit lah. Usually kita akan advise ingat doktor gigi, ingat hari jadi ingat doktor gigi. Setahun sekali datang check, buat scaling. Tapi untuk pesakit yang ada masalah gusi juga, scaling ni bukanlah sekadar kita buang calculus. Tapi ingat saya kata tadi nak plug tadi kan. Juga. Kita nak kacau biofilm information yang kat dalam cycle tu kita kena yes, pecahkan. kita nak pecahkan cycle bakteria tu. So ada pesakit mungkin 3 bulan sekali kita jumpa dia untuk rawatan. Sama ada mungkin perlu buat scaling ataupun tak. Ada 6 bulan. So apa-apa pun dia ikut nasihat doktor sebab pesakit tak semua orang sama cara rawatan dia. Semua orang beza. Kita dia punya term sekarang adalah personalized healthcare. Jadi bila datang kita akan set, okey awak macam ni. Orang yang datang, okey untuk cara lifestyle awak macam ni. So tak sama untuk tak semua sama. orang. Sebab tu kena datang jumpa doktor gigi, jumpa doktor yang betul lah. Okay, next question. Dari Nurul Dayana, nice name. So nak tanya, kalau doktor saya tak buat BPE, macam mana saya nak tahu saya ada masalah gusi? So kalau doktor tak tahu, doktor tu tak buat BPE, macam nak tahu kan? Ada lagi doktor tak buat BPE ni. Tak boleh ni. Banyak lagi kerja kita ni kat Doktor akan carikan doktor kita ni. So kalau katakan doktor tak buat BPE, tanda-tanda awal penyakit gusi tadi kita dah cakap kan. Berdarah, gusi berdarah, tu tanda-tanda awal. So kalau puan atau cik bila gosok gigi keluar darah, tu tanda-tanda awal dia masalah gusi lah. Kalau gigi dah goyang tu dah tanda teruk lah. Dan bila pergi klinik doktor tak buat BPE, kena tanyalah doktor ada buat saringan gusi ke kat saya? Tanya je lah. Dan dia akan buat dan mungkin dia pun akan tahulah ada masalah gigi gusi ke pun tak. Dan bila ada karang gigi pun tu antara tanda-tanda ada masalah gusi jugalah. Jadi tak mestinya nak tunggu darah aja kan. Kadang-kadang macam merokok tadi tak ada darah pun tapi ada karang gigi. So ada masalah gusi jugalah. So hopefully menjawab lah. Dan doktor-doktor gigi luar sana, doktor gigi yang semua macam saya kata tadi lah, buatlah BPE Check tu. BPE. Kalau tak ada, murah je alat tu. Very simple. Very simple. Memang dah ada dalam set kita juga kan doktor untuk buat BPE tu. It's basic juga. Alright. Soalan next seterusnya, Daniel Najmi. Macam mana nak jumpa doktor pakar gusi? Ni kita ada actually later on. Tak apa, baguslah dah tanya. Terus. Untuk dapatkan jumpa doktor pakar ni, kalau di kerajaan, saya cerita dia kontak kerajaan lah. Saya di kerajaan, di government, KKM. Kena jumpa pegawai pergigian kita di klinik dulu. Dan bila jumpa dengan kita punya pegawai, dan mereka akan rujuk kalau perlu. Bila buat BP itu, kalau ada kod-kod yang kalau dengar 4 tu kena rujuk kepada pakar. Kalau dengar 2, 0, 1, 3 tu mungkin perlu buat rawatan di klinik pergian biasa lah. Macam saya akan cover Cameron Highland, Bentong, some part of Bentong saya cover, Lipis saya pergi dan saya diraup lah. Di Pahang lah. Jadi biasanya sakit pegawai kita akan call dan rujuk lah untuk kes yang kompleks kepada saya. So apa pun jumpa doktor dan mereka akan rujuk lah bila perlukan rawatan yang boleh jumpa pakar dia akan rujuk lah. Alright, kena ada rujukannya untuk sebelum kita jumpa dengan pakar gusi. Okay, soalan seterusnya. Muhammad Fauzi bin Ali. Vitamin apa yang baik untuk gusi doktor? Suplemen. Cik Fauzi, apa khabar? Orang Singapura ni saya rasa. Oh, I see. Okay, hi. So, kawan subscriber tu. So, vitamin baik untuk gusi ni of course dalam kita ingat dalam gusi kita ni sel ada collagen. Kita nak something collagen untuk bentukkan gusi kita. Gusi tu. Kita nak vitamin yang boleh structure balik kita punya sel-sel untuk bentuk. So saya sarankan vitamin D dengan vitamin C lah.
dan kalau boleh something yang related dengan collagen. Collagen. Tapi Alright. untuk tahu detail berkenaan dengan pemakanan semua ni, di klinik di government kita ada pegawai pemakanan juga. Alright. Dan biasanya kita bila kita buat pameran kesihatan gusi, pameran dental, mereka pun ada juga. Sebab benda-benda macam ni akan ditanya juga. Sebab tu kau boleh pemakanan yang sihat pun antara pencegahan yang elok untuk jugalah untuk gusi kita, untuk buatkan kesihatan gusi kita elok juga. So C dengan D tadilah. Setakat ni. Okay. So next, Huda Nur. Hai Dr. Hadi. Hai. Hai. Hai Dr. Huda. Apa pendapat doktor on dental water jet yang tengah viral? Oh, produk viral doktor. Adakah boleh menggantikan dengan manual brushing? Okey, soalan yang bagus. Ni mesti banyak pakai ni mesti yang advance ni. Water jet ni adalah untuk yang mungkin tak tahu, dia adalah macam kalau tengok water jet nak buang lumut, nak basuh kereta, senang kan, dia laju high speed air tu. Dan untuk mengatakan nak gantikan manual brushing ni, tak ada study yang mengatakan dia boleh gantikan lagi. Sebab mungkin study pun tak banyak berkaitan ni. Tapi buat masa sekarang, manual brushing is effective alone. Tapi kalau nak tambah dengan water jet, saya galakkan. Untuk pesakit saya yang ada masalah gusi, bila gigi dah jarang, dah guna interdental brush, dah pakai floss, dah pakai semua benda, dia nak tambah dengan water jet, saya kata boleh teruskan. Sebabnya kadang ada certain area yang nak masuk, contoh kat gigi geraham bongsu, yang gigi belakang, yang nak capai dengan brush manual pun susah. Water jet ni akan bantu untuk bersihkan sikit lah. Tapi walau bagaimanapun dia kena datang sekali dengan manual brushing, gosok gigi macam biasa. Kalau perlu floss kena buat juga. Yang ni last. Water jet last. Tak boleh nak kata tak nak gosok gigi pakai water jet lah, saya tembak air semua. Orang suka tak okey lah. Buat Alright. sini tak ada lagi lah. Harap membantulah. Okay, so terima kasih Dr. Hadi atas perkongsian yang sangat bermanfaat tadi. So sebelum kita tamatkan sesi doktor, bagaimana sekiranya penonton nak dapatkan yang tadi diorang dah soalkan, rawatan dengan Dr. Hadi atau pakar-pakar perio di Pahang ni? Okey. Untuk makluman semua, pakar-pakar periodontik atau pakar gusi ni dekat Malaysia ni, kita ada 94 ke 95, tapi tak sampai 100 lagi lah di government. Tapi dalam kita punya persatuan, Malaysian Society of Periodontology, kita ada member yang ramai jugalah, yang di private dan juga di KKM. Of course Lembah Kelang lagi banyak lah. Dan di Pahang, sebesar-besar Pahang ni, map Pahang pun macam Semenanjung Malaysia, kita ada 7 orang je. Saya seorang je lelaki. Apa? kalau perempuan bunga, saya apa? Jarum. Apa? Kumbang. Saya seorang yang kumbang. Yang lain, saya seorang di Raup, saya cover Cameron Highland, saya cover Kuala Lipis, saya cover area Bentong sikit lah. Dan kawan saya yang lain, kebanyakan 4 orang di Kuantan, Paya Besar dan Jalan Gambut, seorang di Jerantut dan seorang di Mentakap. So banyak tempat yang kita cover, sebab tu kita buat training juga supaya pegawai kita boleh detect awal, boleh manage penyakit gusi yang awal-awal, yang kompleks tu datang kat kita. Sebab tu kita pergi juga Cameron Highland, kami pergi Cameron Highland visiting supaya kita dapat bagi servis yang terbaik untuk semua penduduk kat Malaysia ni lah, dan kalau saya di Pahang terutamanya lah. Okey doktor, terima kasih, masa pun sudah mencemburi kita. So mungkin doktor nak bagi mesej sedikit untuk tema kita tahun ni. Okey, mesejnya sempena Gam Hadir 2026 ni, kita punya motto adalah jangan tunggu sakit baru bertindak. Apa, empowering life kan? Empowering life motto kita. Dan tahu tanda-tanda awal, bila dah tahu tanda awal, boleh bertindak dengan lebih awal, boleh buat tindakan awal, datang jumpa doktor yang bertauliah, doktor gigi. Ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Dan kalau boleh, sekarang ni banyak teknologi advance, rawatan yang advance kita boleh buat. Gigi goyang kita boleh kekalkan, boleh rawat, boleh simpan gigi yang, tapi kena jumpa doktor lah dan kita tengok boleh rawat, boleh simpan atau tak gigi tu. Dan kita pun sekarang dalam fasa di mana kita nak pesakit, kita penduduk kita umur 60 tahun ada 20 batang gigi yang function. So kita nak biar kurangkan cabutan lah. Gigi mana kita rasa boleh selamatkan, kita cuba selamatkan. Rujuklah kepada pakar, jumpa pakar untuk cuba selamatkan gigi yang
Tapi yang penting kawalan di rumah, penjagaan di rumah tu kena ada, sakit kena sangat motivasi. Memang dia nak rawat, dia nak simpan gigi tu. Dan kita akan cuba sebaik-baik mana untuk jaga simpan gigi yang boleh lah, insyaAllah. Dan gusi, kesihatan gusi ni adalah sepanjang hayat lah. Gusi yang sihat sepanjang hayat, dan gusi yang sihat hidup lebih yakin, dan kita nak simpan gigi lama lah. Gigi lama lah. Okay. So itu cukup daripada saya. Okay, alright doktor. Baik, itu sahaja untuk episod kita kali ini dalam podcast Bulan Kesihatan Periodontium. Podcast ini juga bersempena dengan Gum Health Day. Jadi anggap ini sebagai friendly reminder dari kita untuk cek gusi anda ya. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Dr. Hadi atas perkongsian yang sangat bermanfaat, dan juga kepada pendengar yang meluangkan masa bersama kami hari ini. Dan juga doktor ada banyak-banyak konten yang doktor postkan. Perio, pakar periodontik raut, kita ada TikTok, Instagram, Facebook. Tolong like tolonglah ya. Tolong view video kita, nak tengok pakar-pakar buat konten. Pakar-pakar dekat TikTok tolong kita viralkan konten-konten yang memang sah dari doktor lah. Okay, tolong share juga dan follow kita. So ingat ya, kesihatan mulut tu bukan hanya gigi putih kita berseri ya. Jika kesihatan gusi terjejas, dia akan menyebabkan dia akan memberi kesan dengan kepada keyakinan hidup dan kualiti hidup kita. So jadi jaga gusi kita baru confident level betul-betul akan up. Okay? So terima kasih, jaga diri, jaga gusi. Jumpa lagi di episod akan datang dengan lebih banyak topik yang menarik. Salam sejahtera.